siapa yang mencadangkan pelaburan ini sehingga membawa kepada risiko kerugian hampir 2.5 bilion ringgit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Saya ingin ulas satu isu yang timbul di permukaan laporan media baru-baru ini. Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa beliau sudah menulis kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk meminta bantuan melihat pertikaian berkaitan pelaburan Felda dalam Eagle High Plantations. Isu ini kini dikatakan masih melalui proses perundangan di Indonesia. Kalau gagal diselesaikan, Felda akan berhadapan dengan risiko kerugian sekitar 2.5 bilion ringgit. Dan jumlah yang mungkin berjaya diperoleh semula pula dikatakan sekitar 200 juta ringgit sahaja. Sekarang kita tengok bagaimana masalah ini bermula. Pada tahun 2016, saya ingin ingatkan, tahun 2016, Felda membeli kira-kira 37% pegangan dalam Eagle High Plantations dengan nilai sekitar 505.4 juta US dollar. 505.4 juta US dollar. Lebih kurang 2.3 bilion ringgit ketika itu. Masalah besarnya ialah harga tersebut kemudiannya dipersoalkan dengan serius. Kertas Putih Felda melaporkan bahawa harga pembelian itu sekitar 95.86% lebih tinggi daripada harga pasaran yang sepatutnya. Maknanya hampir 2 kali ganda. Dua penilai bebas pula menganggarkan nilai pegangan tersebut sekitar 264 juta US dollar hingga 404 juta US dollar sahaja. Jadi soalannya ialah, bagaimana pembelian berbilion ringgit boleh diluluskan pada harga yang begitu tinggi berbanding nilai pasaran? Lebih serius, pembelian itu bukan menggunakan lebihan tunai besar. Ia dibiayai melalui pinjaman melibatkan Gulfco Holdings yang bermaksud ada pula kos pembiayaan yang perlu ditanggung. Jadi bukan sahaja kita bercakap tentang risiko harga belian yang terlalu tinggi, yang tak masuk akal, kita juga bercakap tentang kos bayaran balik membayar hutang yang telah dibuat. Sekarang kerajaan cuba mendapatkan semula apa sahaja yang berbaki yang boleh diselamatkan. Kerajaan Madani. Dan di sinilah kita kena sama-sama faham satu perkara. Apabila Perdana Menteri menulis kepada Presiden Prabowo, ia bukan bermaksud kerajaan Indonesia wajib membayar balik kerugian Felda. Bukan itu isunya. Surat itu lebih kepada usaha diplomatik supaya proses undang-undang, tuntutan dan penyelesaian pertikaian dapat diberikan perhatian secara adil dan saksama. Itu langkah yang wajar. Kalau ada peluang untuk mendapatkan semula wang Felda pada tahun 2016 itu, kerajaan memang wajib berusaha. Tapi kita jangan berhenti di situ saja, kerana persoalan lebih besar sebenarnya berlaku di Malaysia dalam negara. Apa dia? Siapa yang mencadangkan pelaburan ini sehingga membawa kepada risiko kerugian hampir 2.5 bilion ringgit? Siapa yang membuat penilaian terhadap keputusan ini? Siapa yang meluluskan pembelian pada harga tersebut? Siapa yang melihat risiko hutang yang jelas? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggungjawab apabila keputusan berbilion ringgit itu akhirnya membebankan institusi orang Melayu? Kita tidak boleh hanya berkata, oh itu satu pelaburan yang gagal. Itu terlalu mudah kalau menggunakan alasan itu. Kalau sebuah keputusan dibuat menggunakan wang institusi awam, orang Melayu, lebih-lebih lagi institusi yang berkaitan dengan kepentingan peneroka dan rakyat, mesti ada pertanggungjawaban. Kalau ada kecuaian siasat, kalau ada salah urus dedahkan, kalau ada pelanggaran undang-undang, ambil tindakan. Dan kalau ada unsur penipuan atau penyalahgunaan kuasa, jangan lindungi sesiapa. Sebab akhirnya, kerugian 2.5 bilion ringgit bukan angka di atas kertas. Itu wang yang sepatutnya memberi manfaat kepada para peneroka, keluarga mereka dan negara Malaysia ini. Jadi usaha diplomatik dengan Indonesia itu penting. Tapi yang lebih penting ialah memastikan kita sama-sama belajar daripada kegagalan ini. Jangan sampai kita berjaya dapat semula 200 juta ringgit,
tapi gagal menjawab siapa yang menyebabkan berbilion ringgit tersangkut sejak awal. Selamatkan apa yang masih boleh diselamatkan, tapi dalam masa yang sama cari siapa yang bertanggungjawab. Kerana tanpa accountability, sejarah akan berulang. Dan itu tanggungjawab hari ini oleh kerajaan Madani untuk elak dari tragedi ini berulang. Terima kasih.